Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan, tuan-tuan muslimin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumaat 2 hari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang pada kita untuk sama-sama mengabdikan diri kepadanya, terdapat hadir pada tengah hari ini untuk salat Jumaat. Terima kasih juga lah kepada yang menyediakan jamuan di luar sana, yang mikai. Cuma nak minta kurang manis sikit, kecil manis banyak tuan-tuan kan. Dr. Aliyah duk selalu pesan, dia pun lah kurus elok dah. Jadi moga-moga tuan-tuan dalam ruang dan peluang Allah bagi kat kita di awal bulan Zulhijjah ni, kita kena ambil manfaat betul-betul lah. Barangkali tuan-tuan dalam ramai-ramai kita ni ada yang dia tak sedar pun, dia duduk dalam bulan Zulhijjah dan dia tak berasa apa dia tu Zulhijjah, tambah-tambah awal-awal Zulhijjah ni tuan-tuan. Saya sendiri mula tuan-tuan, saya ingat ngaji sekolah agama tu sama lah dengan tuan imam kita, tapi masa sekolah tu macam tak sedang pun, tak ada siapa ramai duk abang sungguh-sungguh kata ni kita duduk pada musim-musim macam pesta besar ni, pesta ibadah yang paling besar dalam setahun ni tuan-tuan. Ni lah ni 10 hari ni. Nah, yang kita sedang sikit pun Ramadan, dengan ujung-ujung Ramadan, tapi ni dia kurang sikit tuan-tuan. Jadi kerana itu sukalah saya nak baca kepada kita semua yang hadir pada hari ini berkenaan dengan 10 Zulhijjah ni, 1 sehingga 10 Zulhijjah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi aw fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada hari, ma min ayyam, tak ada hari dalam setahun ni daripada bulan Muharram hari tu ni tuan-tuan sampailah kemarin dulu, habis 10 ni sampailah tahun depan pula sampai berakhir bulan Zulhijjah nanti, tak ada hari yang mana nilai amal salihnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal salih yang dibuat dalam tempoh 10 hari ini. Daripada kemarin 1 hari bulan Zulhijjah, hari ini hari kedua, kita ada baki lagi lebih kurang 8 hari termasuk hari ini, jadi 9 lah. Kita buat amal salih juga bulan-bulan lain, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, tapi amal salih yang paling Allah suka dibuat oleh hamba-Nya, hak paling Allah suka, Allah galakkan kita suruh buat amal salih sebanyak-banyaknya ni tempoh 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadzal 'ashr. Hadis ini tuan-tuan hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Imam Tirmidzi dan sebagainya tuan-tuan.
Bahkan untuk hari ini tuan-tuan, 10 hari ini Allah sampai bersumpah dalam Quran, wal fajr, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan 10, Allah sebut malam. Malam tu maksudnya 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Apa sahaja amal soleh yang kita lakukan dalam bulan ini, dalam 10 hari ini tuan-tuan, itulah amal soleh yang sangat tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tuan-tuan, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu, para sahabat ni sampai tanya, terkejut. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Jihad, para sahabat tuan-tuan dididik dalam ajaran Islam ni oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ayat Al-Qurannya, hadis-hadisnya, para sahabat semua rasa dalam dunia ni amalan yang paling tinggi nilainya ialah al-jihadu fi sabilillah. Dalam Quran Allah kata, contoh tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Sampailah habis ayat tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman, mau tak aku nak abang ke hampa, mau tak aku nak tunjukkan kepada kamu satu bisnes. Dia masyarakat ni tuan-tuan, daripada zaman mana pun bisnes ni ialah sesuatu yang sangat menguntungkan. Tambah orang pergi berniaga sampai luar negara ni tuan-tuan, untung banyak. Berniaga bisnes ni nombor satu lah. Orang Quraisy hak paling besar dalam hidup dia ialah berniaga lah. Jadi berniaga ni benda yang tak boleh tidak mesti buat. Siapa terlibat dalam bidang ni memang kan kaya. Jadi Allah sebut tu sesuai dengan masyarakat. Mau tak aku nak tunjuk ke hampa satu bisnes, dia punya untung dia bukan dekat dunia ni. Hampa buat dosa banyak mana sekali pun, dosa hampa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Beriman, syarat pertama kena beriman, tu'minuna billahi wa rasulih. Nah, bila dah beriman tu, yang ni mesti buat, sebab hak ni dia punya balasannya kamu selamat di akhirat kelak daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu berjihad dengan harta, dengan diri, badan, kemampuan, kekuatan yang ada pun buat yang tu. Yaghfir lakum min dhunubikum, yaghfir lakum, Allah akan ampun dosa kamu. Maknanya orang pergi berjihad tu dia ada dosa tak? Dia ada dosa. Tapi kalau dia terlibat dengan jihad, dia pergi buat kerja yang nama masuk dalam ruang lingkup makna jihad, Allah ampun dosa dia. Wa yudkhilkum jannatin tajri, Allah bagi masuk dalam syurga, dalam tu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Macam-macam lagi lah. Wa masakin tayyibatan, Allah bagi tempat duduk yang indah, yang cantik di hari akhirat kelak. Jadi menyebabkan para sahabat bila tanya Nabi pula, ayyul amal, apa amalan yang paling afdal? Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah. Jadi para sahabat faham tuan-tuan, amalan yang paling besar ni, tinggi pahala ni, jihad. Dan memang betul pun jihad ni pahala besar. Tapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, amal soleh kalau buat dalam tempoh ni tempoh main dulu ni kan, sampai habis bulan, sampai 10 hari ni, amalan ni paling Allah kasih, paling disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang pergi berjihad bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, macam-macam lah kebajikan yang dibawa. Dia bertanya Nabi, adakah jihad juga? Maksudnya amal soleh yang dibuat dalam tempoh 10 hari ini boleh mengatasi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah pun kalah, menang lagi amal soleh yang kalau kita buat bulan ni dalam tempoh 10 hari ini. Kita zikrullah, kita semayang sunat, kita baca Al-Quran, kita qiyamul lail, kita sedekah,
kita berwakaf, kita buat kebajikan tu, kebajikan ni, buat baik kepada mak ayah kita, kepada isteri kita, kepada ibu kita, kepada ayah, kepada anak-anak kita, pada jiran tetangga kita. Amal soleh tu kalau kita niat betul-betul tu, memang aku nak buat ni pasal masa ni masa yang Allah nak tengok, Allah suka aku buat baik, maka nilai dia tuan-tuan, nilai amalan paling baik, terbaik. Cuma Nabi sebut satu ya, illa rajulun kharaja fi sabilillah bimalihi wa nafsihi, kecuali kalau ada siapa-siapa yang keluar pergi berjihad tu, dia keluar pergi jalan Allah Ta'ala tu, dia bawa harta dia, bawa diri dia, falam yarja' bidzalika min syai', dia mati, apa pun dia tak bawa balik, dia mati syahid, dia lebih lah, besar lah pahala dia daripada kita hak buat amal soleh dalam tempoh ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi kita SAW sarankan kepada kita, buatlah apa pun amalan ikut keadaan kita masing-masing. Nabi sebut satu ujung tu hak semua orang boleh buat, iaitu Nabi kata perbanyakkanlah at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Contoh dalam ni pun jangan duduk saja, banyakkan ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, tahlil, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, salawat ni hari Jumaat ni kan, baca surah Kahfi, sembahyang sunat. Hari ni jangan duk tinggal sembahyang sunat, biarlah nak sembahyang sunat apa nama duha pun, masuk lohor tak ada nak sembahyang kan, esok ada lagi, jangan bagi tak ada. Sembahyang jamaah nilai dia dalam tempoh ni nilai yang terbaik. Apa dia lagi? Jadi kita main jemaah ni jangan bagi tinggal langsung. Allah azam, aku 10 hari ni aku akan buat sungguh-sungguh. Kita sembahyang sunat lah, kita nak bila kita sembahyang sunat dalam tempoh ni, sembahyang sunat kita sembahyang yang paling khusyuk yang kita boleh buat. Sebab kita sedang, kita ni bukanlah rajin mana, ada masa segan tu dia malah lah nak mengkir. Tak tahulah kot tuan-tuan tak pernah rasa lagu saya, rasa dia banyak segan ni tuan-tuan, tahu. Tapi dalam tempoh 10 hari ni jangan segan, baca Quran. Kahfi sekali siapa tak baca lagi, balik ketiak baca juga. Salawat, dah Kahfi tak arti nak baca Quran, salawat takkan tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la tajlis samitan, kata Ibnul Qayyim. Jangan duduk saja, jangan duduk ni sengap apa pun tak buat, nak ulang kereta kan apa tak buat, rugi masa kita tuan-tuan. Jadi salah satu amalan yang saya nak kempen pada tengah hari ini dalam beberapa minit yang ada ni tuan-tuan, ialah dalam banyak-banyak amalan, dalam 10 hari, dah 10 hari terbaik, Nabi kata pada 10 hari bulan Zulhijjah nanti, amalan yang paling Allah suka pula ialah buat korban, buat ibadat korban. Jangan bagi terlepas tuan-tuan, bagi yang mempunyai kemampuan. Anak-anak muda pada hari ni, kita nak kata tak mampu pun tuan-tuan, saya duduk tengok apa, duduk lelong dalam TikTok tu kan, saya pun tengok juga. Tengok 700, 800, saya orang beli, kita pun heran, produk jual kan, kita pun geram dia, ti duit terak ni dia barang ni. Depa duit banyak, korban tak mau masuk tuan-tuan kan. Pelik lah. Siapa anak-anak kita muda-muda pakai handphone iPhone kan, dia tak main handphone bodoh-bodoh lagu kita, tapi buat korban. Nanti lu kata. Pasal tak tahu kelebihan. Besar ni kelebihan. Satu lai bulu, satu pahala. Tak mau kan tuan-tuan. Okey, pertama saya nak kempen daripada korban ni. Saya nak ajak tuan-tuan buat korban sama kat bini kita. Kita masuk dah, alhamdulillah daftar dah ni. Tapi kat bini tak nak buat kat depan tu. Dia yang jadi tak buat kat bini ni sebabnya satu salah faham yang timbul. Ialah kerana duk faham je ni. Dia faham kalau saya buat dah satu, pahala dapat kat semua satu keluarga. Saya nak baca tuan-tuan, saya baca dalam fatwa Darul Ifta Jordan, Dr. Nuh Qudah, boleh rujuk dalam fatwa Dr. Nuh Qudah di apa nama Jabatan Kuasa Fatwa Jordan, dan dia bermazhab Syafi'i macam kita.
Jordan ialah salah satu negara Arab yang bermazhab Syafi'i macam kita, tuan. Kami pergi Uganda mazhab Syafi'i macam kita agak, tuan-tuan. Tanzania mazhab Syafi'i. Jangan duk ingat Afrika semua Maliki, tak. Jadi di Jordan bila dia keluar fatwa, Dr. Noh Qudah kata yang buat korban tu dia dapat pahala korban tu, sebab dia masuk dalam kategori sunan kifayah. Nama ibadat korban ni dia masuk dalam kategori dalam sebuah keluarga dia panggil sunan kifayah. Macamlah kita mayang jenazah orang panggil apa? Fardu kifayah. Fardu besar tak pahala fardu? Besar pahala Bukit Uhud, pahala orang mai sembahyang jenazah. Depa hak mai sembahyang jenazah bila ada kematian di kawasan kita ni, depa telah menggugurkan tuntutan fardu kifayah kepada penduduk kawasan kita ni. Pahala dapat kat kita ke dapat kat semua hak tak mai sembahyang jenazah tu pun? Gugur sahaja tuntutan, bukan mesti semua tu dapat pahala. Macam itulah juga korban-korban ni, dia punya tuntutan dia kepada semua keluarga yang ditanggung oleh satu orang, bagilah ada satu ibadat qarab untuk menggugurkan tuntutan sunat kifayah tersebut. Siapa buat dia dapat. Sebab itulah Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah buat dah, tuan-tuan. Fatimah buat dalam hadis Hakim. Semua kita dengar hadis tersebut. Nabi kata apa kat Fatimah? Fatimah, qumi ila udhiyatiki. Fatimah, mangkit, pergi tengok binatang korban kamu disembelih tu. Kerana bila disembelih saja binatang tersebut, darah tu menitik tak sampai ke tanah lagi, dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dosa siapa? Dosa Fatimah lah. Sampai Fatimah tanya Nabi SAW, adakah itu khas untuk kita Ahlul Bait atau untuk semua umat Islam? Nabi kata, lana, dan semua umat Islam dapat kalau dia buat ibadat korban, tuan-tuan. Jadi saya serulah pada kita semua yang ada kemampuan kan, hadiahkanlah satu lagi abang kat isteri. Tahun ni abang nak buat lebih sikit, buh nama yang katalah tuan-tuan panggil apa kat bini tuan-tuan kan, bagi nama kita, bini kita seorang lagi, dia pun masuk juga. Tanda penghargaan kita kepada isteri kita yang telah berbakti kepada kita sejak sekian lama. Saya tak tahulah kot, tuan-tuan, ada orang yang tuan-tuan lebih sayang setelah mak ayah melebihi isteri, tuan-tuan. Tanda sayang kita kepada bini kita, tuan-tuan, buat korban untuk bini kita, tuan-tuan. Abang nak hadiah korban besar pada gelang mah ni, tuan-tuan. Hak ni apa dia balasan dia? Allah ampun dosa isteri kita, tuan-tuan, semuanya bila sembelih binatang korban dia. Jadi saya lagi pakai ambil borang ni, kuat saya abang ni tak berasa lagi. Buat balik lu borang ni ada di keliling masjid ni, buat balik lu kok isu orang lusa ke tulan ke, kami tutup 3 hari bulan lebih pada tu pun. Saya ingat boleh minta bincang dengan doktor akan ke Nigeria bersama dengan saya nanti, tuan-tuan. Teringat ni WhatsApp nombor ni, WhatsApp doktor, boleh buat dah lagi ni, masuklah kambing seekor mudah kami cari, lembu pun boleh lagi, insyaAllah. Kita ada lebih kurang 10 ekor lagi kita perlu di Kaduna, Nigeria. Kita ada 140 ekor dah, jadi kita nak bagi cukup 150 tahun ni di Kaduna, tuan-tuan, tempat kita nak pergi di Nigeria sana, insyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan, selain daripada isteri, kita, saya nak mengajak juga untuk kita buat korban kat mak dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Okey. Persoalan ni ada khilaf di kalangan para ulama Islam. Saya nak baca kat tuan-tuan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Mesir. Mesir ni tempat tok guru kita pergi mengaji. Ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita ni kebanyakannya, ramainya lahir daripada Universiti Al-Azhar. Tahun 2023 Jawatan Kuasa Fatwa Mesir ditanya berkenaan dengan hukum buat korban kat orang mati dah, al-udhiyatu 'anil mayyit. Boleh tak kita nak buat kat ayah kita? Pahala besar, satu lay bulu, satu pahala. Ayah kita tu mati dah, mak kita pun meninggal dah, kita pun tak lama dah ni. Kita nak buat boleh tak? Kalau boleh kita nak buat lah.
Ni ikut fatwa jawatan kuasa fatwa Mesir, ulama-ulama besar-besar. Syafi'i pun ada di sana tuan-tuan. Kata jawatan kuasa fatwa Mesir dalam bab ni tuan-tuan, bab berkenaan dengan hukum buat korban ke orang mati dah ni, apa kata, at-tadhiyatu 'anil mayyit mashru'atun 'inda aktsari ahli al-'ilm min haitsu al-asl. Boleh buat menurut kebanyakan majoriti ulama dalam Islam, membenarkan kita buat korban ke orang mati dah tuan-tuan. Li'annaha naw'un min as-sadaqah, kerana dia ialah salah satu bentuk sedekah. Kan kita korban daging buat apa? Nak sedekah kan. Jadi hak ni pun sama lah. Okey, saya tinggal tuan-tuan, saya nak sebut pendapat fuqaha pelbagai mazhab. Aqwalu fuqaha al-madhahib. القول بجواز التضحية عن الميت تطوعا من غير وصية ولا نذر أو وقف. Pendapat yang menyatakan harus boleh buat korban ke orang mati ni dengan sukarela, bukan kerana dia wasiat. Kalau anda ayah kita wasiat, wajib kita tunaikan wasiat dia. Tak, dia tak wasiat pun, dia nazar. Tak, bukan nazar, kita saja tahu ni ada lebih sikit, kita nak hadiahkan sesuatu kepada ayah kita yang telah tiada. Boleh tak? Huwa madhabul jumhur, itu adalah pendapat jumhur ulama, majoriti ulama Islam, minal hanafiyyati, Hanafi, mazhab Hanbali, dan dalam mazhab Syafi'i kita ni sekurang-kurangnya tuan-tuan ada 2 orang ulama terkenal, 3 orang ulama terkenal yang mengharuskan buat korban ke orang mati dah ni. Satu, siapa dia? Imam Abul Hasan Al-Abbadi, mazhab Syafi'i. Lagi siapa lagi? Imam An-Nawawi. Kuatlah kita tak kenal tak Abul Hasan Al-Abbadi, tapi Imam Nawawi saya ingat semua orang kenal kan. Imam Nawawi berpendapat boleh buat kepada orang mati dah. Dan juga Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj, Imam Nawawi menyebutkan persoalan ini di 2 tempat. Satu dalam kitab Majmu', satu lagi dalam kitab Rawdatul Talibin. Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Saya baca kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Majmu'. Dia kata, wa amma tadhiyatu 'anil mayyit, adapun buat korban ke orang mati lah, kita nak buat ke ayah kita, pahala dia 1 helai 1 bulu, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha. Imam Abul Hasan Al-Abbadi kata harus, boleh buat, li'annaha darbun min as-sadaqah, kerana korban macam sedekah juga, sebahagian bentuk sedekah. Was-sadaqatu tasahhu 'anil mayyit wa tanfa'u, sedekah tu harus dan sampai pahalanya kepada orang mati, memberi manfaat kepadanya. Kata Khatib Syarbini pula, tasahhu tadhiyatu 'anil mayyit wa illam yusi biha, sah buat korban ke orang mati dah walaupun dia tak wasiat. Ulama-ulama kita dah sebut ni tuan-tuan, pasal orang bila dah mati, mak kita ke ayah kita hak mati dah tu tuan-tuan, dia perlu pahala lah ni. Siapa nak sampaikan pahala kepada dia setelah dia mati? Tak ada dah, anak dia lah. Cucu susah nak ingat kata orang ni, anak lah. Anak pun hak boleh harap pun kita lah dalam ramai-ramai tu tuan-tuan. Pasal ni siapa hak boleh harap dia ingat kat mak kat ayah? Kita lah. Kita pun tak mau buat juga. Kita pun tak tahu ni duk cadang nak pi jalan jihadnya, hak gi nak pi ke korban lah RM380, hadiahkan pahala terbesar ini kepada ibu ataupun ayah kita yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Hanya RM380 sahaja tuan-tuan, bersama Yayasan Amal Malaysia. Jadi tuan-tuan ada masa lagi tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil borang ni, tuan-tuan boleh hubungi Dr. Elias yang akan ke Nigeria, ke Kaduna, dan tahun ni kita akan pergi ke negeri satu lagi, Nasarawa, untuk satu menyampaikan wakaf-wakaf Al-Quran yang tuan-tuan telah sumbangkan. Kita dapat takat ni tuan-tuan ada 8,500 naskah untuk kita bawa ke sana, sepanjang yang disampaikan oleh umat Islam melalui Yayasan Amal.
sepanjang Ramadan kita ada kempen ni tuan-tuan, dapat 58,500 naskah dah untuk kita bawa ke negara Nigeria. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan. Juga wakaf telaga saya juga nak ucap terima kasih semua para jamaah ni yang telah menyumbang kepada pembinaan telaga di Nigeria yang kita tulis nama Masjid Peruda tuan-tuan. Jamaah Masjid Peruda siap dah sebahagian, kemudian ada sebiji telaga siap baru ni. Jumlah sumbangannya RM9,000 lebih kita dapat. Boleh satu telaga, sebab satu telaga nilai dia 6,800. kalau nak bagi jadi 2 telaga tuan-tuan tulis direct kepada Dr. Ilyas, bagi cukup lagi lebih kurang 4,000 lagi lah untuk nak mencukupkan sebuah telaga lagi untuk dibina di sana atas nama Jamaah Masjid Al-Abrar Peruda ni tuan-tuan. Jadi itu sajalah daripada saya. Sekali lagi saya ulang, ambillah bawa balik brosur ni. Kalau tuan-tuan rasa aku tak masuk dah, tapi manalah tahu orang tanya kan, sebab saya nak main Jumaat ni duduk tu, orang duk tanya boleh lagi dah ustaz, boleh lagi dah ustaz. Dia kata boleh ya tuan-tuan, pahala boleh kat kita. Kita kata boleh, ambil nombor ni, tangkap gambar sikit, hantar brosur ni kepada orang yang nak menyertai korban. insya-Allah kita tak seperti sebahagian NGO yang tak kita sembelih sendiri. Hak Masjid Peruda ni yang akan sembelihnya Dr. Ilyas sendiri di sana insya-Allah. Jadi tak ada sebarang keraguan, buat gedak Dr. Ilyas yang akan ke sana bersama dengan kami semua yang akan berangkat pada 3 hari bulan Jun, hari Selasa nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, moga-moga bermanfaat kepada kita semua. Yang lebih penting, yang tak boleh nak buat korban, nak wakaf apa tak boleh, ingat Nabi kata amal soleh dalam tempoh 10 hari ini ialah amal soleh terbaik, paling tak ada. Nabi kita perbanyakkan takbir, tahlil, takbir dan juga tahmid dan amalan-amalan lain yang boleh kita buat. Hidupkan di rumah kita, habang ke anak-anak kita. Ni 10 hari ni bukan masa main-main ni. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala.